Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kembali pembacaan kitab Syarah Al-Imam Al-Kafrawi ke atas Matan Al-Ajrumiyyah berserta dengan hasyiah Syekh Al-Hamidi radhiyallahu anhum wa ardahum. Kita sampai pada perkataan Al-Muhashshi pada muka surat 3 juga, masih lagi di muqaddimah. Pada kata beliau, wala yaliqu du'a. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wardah, wala yaliqu du'a lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bighairil waridi. Wala yaliqu, dan tidak sesuai. Yaliqu dengan makna yunasibu ataupun yahsunu. Tidak elok, tidak sesuai, tidak layak. La yaliqu ni tidak layak. Layak-layak tu jadi main pada yaliq. Melayu buang ya tu kita sebut layak. Wala yaliqu du'a'u, dan tidak layak doa itu. Tak layak tu maksud dia tak sesuai, tidak baik. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ghairil warid, ay bi du'ain ataupun bid du'ai ghairil warid. Bi du'ain ghairil warid. Bi du'ain ghairil warid. Wala yaliqu du'a'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidu'ain ghairil warid, dengan doa yang tidak datang ia doa tu dalam Quran, hadis ataupun pada kalam, pada doa salafus salih. Seperti mana? Ka rahimahullah, seperti rahimahullah. Kita kata Nabi Ibrahim rahimahullah, Nabi Muhammad kita rahimahullah. Ini bagi Nabi SAW lah. Bagi Nabi Muhammad, kita kata Nabi Muhammad ni, kita doa rahimahullah. Itu tidak layak, tidak sesuai, tidak baik. Mana yang eloknya, mana yang sesuainya, mana yang baiknya? Balil munasibu wal laiqu. Bahkan yang munasib, yang munasab, yang munasabah tu, yang baik, yang layak itu, wal laiqu fi haqqil anbiya'i, pada hak para anbiya itu, ialah ad-du'a'u bis salati wassalam, ialah doa dengan salat dan juga salam. Boleh. Balil munasibu, al-munasibu tu mubtada' dia. Ad-du'a'u bis salah tu khabar. Bal tu lil idra'. Idra' ibtali. Nak membatalkan pada kata doa yang tak warid ni dengan doa yang sepatutnya. Apa yang sepatutnya pada hak para anbiya ni? Ialah doa dengan salat dan juga salam. Contoh macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun baginda Nabi ataupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Boleh. Faham yang tu? Wa fi haqqi as-sahabati wat-tabi'in wal-awliya'i wal-masyayikh bitaraddi. Wa fi haqqi as-sahabah,
Waw tu ataf, fi itu fi haqqi sahabah tu, fi itu ataf pada fi yang semula, yang awal tadi, fi haqqil anbiya. Kerana ataf haraf ke atas haraf. Bunyi macam mana asalnya? Balil munasibu wal laiqu, ataupun wal munasibu wal laiqu fi haqqis sahabati. Jadi fi tu, jar majrur tu, ta'alluq tu kepada laiq ataupun munasib. Dan yang selayaknya, yang munasabahnya, yang sesuai, yang baiknya doa pada hak para sahabat dan juga para tabi'in, para awliya dan juga para masyayikh. Ad-du'a bit-taraddi, ialah doa dengan taraddi, dengan lafaz rida. Jadi bit-taraddi tu ta'alluq dengan doa tu. Doa tu dibuang sebab apa? Lidalalati awwali alaih, kerana yang awal menunjukkan dah yang kedua. Doa tu, khabar tu dibuang. Dan yang berhak, yang layak, yang sesuai pada hak sahabat, tabi'in, awliya dan masyayikh ni, ialah kita doa mereka itu dengan taraddi. Dengan apa? Dengan lafaz rida. Contoh seperti apa? Seperti kita kata ni lah, muhasyi, syarih dan juga matin ni, musannif ni, radiyallahu anhum. Boleh? Radiyallahu anhum wa ardahum. Doa dengan taraddi. Wa fi haqqi ghairihim, dan pada hak selain mereka itu. Mereka itu mana? Baginda Nabi SAW, hak para nabi yang lain, hak sahabat, tabi'in, awliya, masyayikh, selain mereka itu, yakfi ayyu du'ain kana. Yakfi, mencakupi ataupun cukup sekadar apa jua doa sekalipun. Boleh. Wa fi haqqi rifi itu, haqqi jarun wa majrurun muta'alliqun bi yakfi. Yakfi itu mutaakhirun lafzan la rutbatan. Rutbah dia sepatutnya duduk depan. Wa ya asal macam mana? Tadi wa yakfi fi haqqi ghairihim, yakfi ayyu du'ain kana. Ayyu tu fa'il bagi yakfi, kana tu kana yang naqisah bermakna wujida ataupun thabata. Ayyu du'ain thabat, ayyu du'ain wujid. Apa jua doa yang didapati ataupun apa jua doa yang sabit, yang ada, yang kita dapati lah. Boleh faham? Seperti apa? Ghafarallahu lahu. Seperti semoga Allah mengampuni dia. Rahimahullah, semoga Allah merahmati ia. Macam doa yang kita baca dalam solat jenazah. Kita baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh? Yakfi ayyu du'ain kana. Wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyu du'ain kana. Boleh. Kana situ boleh juga kita baca dengan kana atamah. Dia ada isim, ada khabar lah. Qauluhu ay qaulul Kafrawi, perkataan Imam Kafrawi, ala sayyidina, ke atas penghulu kita. Ala sayyidina tu, qala al-muhasyi muta'alliqun bimahdhufi khabarin. Jadi ala sayyidina tu jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufi khabarin. Jar wa majrur berta'allaq dengan muta'allaq dia yang dibuang menjadi khabar bagi wassalatu wassalamu. Asalnya macam mana? Wassalatu wassalamu kainatun
ala sayyidina, boleh? Wassalatu wassalamu kainun ala sayyidina, boleh? Wassalatu wassalamu kainatani ala sayyidina, boleh? Wassalatu wassalamu kainani ala sayyidina, boleh? Ada 4 takdir khabar dia. Dan tiap-tiap takdir khabar tu ada taujih dia. Ada sebab yang kita boleh takdirkan bagian. Kita takdirkan dengan mufrad. Wassalatu wassalamu kainatun. Sebab apa kita takdirkan mufrad? Khabar tu khabar mufrad. Dengan satu lafaz. Kainah. Sebab kita katakan ada 2. Seperti juga akan ditaklilkan oleh muhasyi pada ke depan. Pada masa muka surat ke depan ni ada juga taklil yang didatangkan oleh al-muhasyi sendiri. Wassalatu wassalamu tu tak kedua benda. Kan? Wassalatu satu benda, wassalamu tu satu benda. Sedangkan kainatun pula satu. Dan syarat khabar ni dia mesti mutabaqah ataupun muwafaqah dengan mubtada. Tapi sini muwafaqah ke mutabaqah ke? Dijawab ya. Pada sudut apa? Pada sudut bahawa wassalatu wassalamu tu selain melazimi di antara satu sama lain. Dia tidak boleh bercerai, berpisah. Maka wassalatu wassalamu tu walaupun 2 benda, seolah-olah dia satu benda. Dia satu kalimah. Sebab di antara satu itu tidak bercerai. Boleh. Jadi sah kita takdirkan muta'alaq sayyidina tu sebagai kainah. Yang kedua kita katakan kainah tu ialah khabar bagi kainatun ala sayyidina tu ialah khabar bagi wassalatu. Asal dia macam mana? Wassalatu kainatun ala sayyidina. Boleh. Jadi mana khabar wassalamu tu pula? Khabar wassalamu tu dibuang. Asal dia macam mana? Wassalatu kainatun ala sayyidina Muhammad. Wassalamu kainun ala sayyidina Muhammad. Jadi khabar yang ada, yang kita nampak ni muta'alliqun bi mahdzufil khabar tu ialah khabar bagi wassalatu kalau kita takdir dengan kainah. Khabar bagi wassalamu tu mahdzuf. Sebab apa? Lidalalatil awwali alaih. Kerana khabar yang pertama tu sudah menunjukkan khabar yang kedua. Boleh. Wa'lam, dan ketahuilah anna ala lil isti'la'il haqiqi, bahawa ala, anna lafza ala, bahawa lafaz ala pada perkataan Al-Kafrawi ala sayyidina tu, ala tu mawdu'atan lil isti'la'il haqiqi. Diletak makna bagi ala tersebut ialah isti'la yang hakiki. Isti'la ni ialah uluwu syai'i ala syai'i. Tingginya sesuatu ke atas sesuatu. Macam kita kata al-kitabu 'alal maktab. Al-kitabu 'alal maktab. Uluwul kitab 'alal maktab. Tingginya buku ni ke atas meja. Jadi ala ni asal dia ialah isti'la hakiki. Isti'la ni ada 2. Satu yang hakiki, satu yang majazi. Yang hakiki ni, yang sebahagian lagi tak tahu sebut isti'la yang apa dia? Lupa pula.
Isti'ala yang hakiki. Ada dua. Satu hakiki, satu majazi. Tak ingat pula ibarat kita. Yang hakiki ni yang hakikat adalah dia bukan majaz. Maksudnya kitab atas meja tu kita boleh nampak. Lain pada tu ataupun salah satu musta'lan ataupun musta'ala alaih dia uh, tak boleh nampak, dia jadi majazi dah. Boleh. Ya, sambung. Wa'lam anna ala lil isti'la'il haqiqi. Asal ala tu, asal penggunaan ala tu menunjukkan kepada isti'la' yang hakiki. Fasti'maluha huna, maka penggunaan ala huna di sini fi iaitu pada tamakkunin nabiyyi minas salati wassalami wa tamakkunuhuma minhu, iaitu pada tamakkun. Tamakkun ni maksud dia kita kata kukuh, kuat, melekat ataupun terhasil. Maksud tamakkun di sini. Tamakkun ni kuatnya hubungan di antara Nabi dan juga selawat dan juga salam. Dan juga kuatnya hubungan di antara selawat dan salam minhu daripada Nabi. Jadi penggunaan ala sini menunjukkan kepada hubungan kuatnya Nabi dengan selawat dan salam dan kuatnya selawat dan salam ni dengan Nabi. Maka penggunaan ala di sini qala majazun bil isti'arah, ialah majaz dengan isti'arah. Jadi ala di sini, ala Sayyidina ni ialah majaz bil isti'arah. Ada isti'arah di sini. Isti'arah ni apa dia? Pinjaman kata. Maksudnya sesuatu tu bukan atas zahir dah. Dia majaz. Majazun bil isti'arah ialah majaz bil isti'arah. Penggunaan ala di sini ialah majazun bil isti'arah. Jadi majazun tu khabar bagi isti'maluha. Asal dia fasti'maluha huna majazun bil isti'arati fi tamakkunin nabi. Asal dia macam tu. Majaz ni majaz dengan isti'arah. Kita kata majaz ni ada dua. Yang pertama, majazun bil isti'arah dengan al-majazul mursal. Ataupun majaz mursal kita dah sebut. Majaz bil isti'arah ni alaqah dia musyabahah. Majaz mursal pula alaqah dia ghair musyabahah. Ada berapa alaqah dia? 10 yang masyhur. Alaqah dia banyak, yang masyhur 10.
Yang kita kata makan, i'tibar makana, i'tibar ma yakun, mahalliyah, haliyah, aliyah, boleh sababiyah, musabbabiyah. Tu semua alaqah dalam majaz mursal. Tapi isti'arah sini, majaz bil isti'arah ni alaqah dia ialah al-musyabahah. Ada titik kumpul, ada titik serupa, ada titik sepakat di antara musta'ar lah dengan musta'ar minhu. Dan isti'arah di sini ialah isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Majazun bil isti'arah, isti'arah di sini ialah isti'arah tasrihiyah dengan tab'iyah. Sebab apa isti'arah tasrihiyah? Isti'arah tasrihiyah ni yusarrahu bil musyabbah bihi wa yuhdhaful musyabbah. Kerana majaz bil isti'arah ni dihadzaf musyabbah dan disarihkan, dijelaskan, disebut musyabbah bihi dia. Sebab apa pula sebut tab'iyah? Sebab berlaku pada haraf. Sebab berlaku pada haraf. Haraf mana? Haraf jar ala tu. Isti'arah yang berlaku pada haraf jar ni disebut sebagai tab'iyah. Kalau isti'arah yang berlaku pada isim yang mustaq ataupun fa'il ataupun haraf, maka isti'arah tu ialah isti'arah tab'iyah. Isti'arah tab'iyah boleh. Isti'arah ni ada apa? Isti'arah ni ada 3. Tasrihiyah, makniyah dengan takhyiliyah. Kita sini isti'arah tasrihiyah. Dihadzaf musyabbah, dikekalkan musyabbah bih. Kalau isti'arah makniyah pula, dihadzaf musyabbah bih, dikekalkan musyabbah. Dan isti'arah juga terbagi kepada 2, asliyah dengan tab'iyah. Asliyah ni lafaz yang dipinjam tu merupakan isim jins, dan isti'arah tab'iyah pula lafaz yang dipinjam tu sama ada isim mustaq, fi'il ataupun haraf. Dan isti'arah juga terbagi kepada 3 pada sudut lain, murasyahah, mujarradah dan juga mutlaqah. Ala sayyidina di sini ialah majazun bil isti'arah. Isti'arah ni dia majaz, dia duduk dalam majaz. Asal isti'arah ni ialah tashbih yang dibuang salah satu taraf dia. Sama ada dibuang musyabbah, maka dia jadi isti'arah tasrihiyah, ataupun dibuang musyabbah bih, maka dia jadi isti'arah makniyah. Boleh. Dan kedua-dua ni, majaz bil isti'arah dan juga majaz mursal ni ialah al-majazul lughawi, majaz pada lughah, pada perkataan. Sebab majaz lughawi ni yakunu fil lafzi, dia berlaku pada lafaz. Sebab tu disebut kan majaz lughawi. Jadi majazun bil isti'arah ni di sini ialah isti'arah tasrihiyah tab'iyah. Tasrihiyah dihadzaf musyabbah dan dikekalkan musyabbah bih, tab'iyah sebab berlaku pada haraf. Disebut dan majaz bil isti'arah ni ialah majazun lughawi. Sebab apa? Sebab berlaku pada lafaz, pada kalimah tersebut. Bukan pada isnad. Kalau berlaku pada isnad, macam kita kata banal amiru al-madinata, raja telah membina Madinah dia, negara dia, yang tu majazun aqli. Tu majaz aqli sebab apa? Majaz pada isnad fa'il kepada fa'il dia. Adakah
Orang panggil apa? Raja tu seorang yang membina pekan dia. Bandar dia, tak. Yang membina ummal, para pekerja. Maka majaz tersebut bukan berlaku pada kalimah. Kalimah tu ala hakikah dia. Bana tu banalah bina. Amir tu raja lah. Madinah tu negara dia lah. Tapi majaz itu berlaku pada isna' dia. Di antara isna' fa'il dan juga fa'il. Maka majaz tu majazun aqli. Bukan macam majaz bil isti'arah ni. Bukan juga macam majaz mursal. Kedua-dua majaz ni majazun lughawi. Sebab apa? Berlaku pada lafaz. Lafaz mana? Lafaz ala. Boleh. Fashabbaha mutlaqu irtibati salatin. Fashabbaha, maka syabbaha, siapa yang syabbaha? Fa'il dia al-Kafrawi. Fashabbaha al-Kafrawiyyu mutlaqa irtibati salatin wa salamin. Jadi fashabbaha mutlaqa ni dalam balaghah dia disebut sebagai ijra'. Ijra'. Fashabbaha tu ialah ijra'u al-isti'arah. Ijra'u al-isti'arah ialah tatbiqul isti'arah. Maksudnya jalan. Macam kaifiat. Macam mana nak tatbiq isti'arah. Macam mana nak apa? Nak hurai. Nak memperjelaskan isti'arah tersebut. Maka kata muhasyi, fashabbahal kafrawiyyu mutlaqa irtibati salatin wa salamin bimusalla alaihi wa musallam. Maka Al-Kafrawi mentasbihkan, mengumpamakan mutlak irtibati salatin, semata-mata perhubungan, kaitan di antara salat dan salam dengan musalla alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi. Boleh. Syabbaha umpamakan dengan apa? Bimutlaq irtibati musta'lin bimusta'la alaihi. Dengan mutlak irtibat kaitan musta'lin mutlaqa bimutlaq irtibati musta'lin, dengan semata-mata irtibat kaitan musta'lin tu sebelum haraf ala, bimusta'lan alaihi, musta'lan alaihi tu selepas haraf ala. Sebelum ala apa dia? Selawat dan juga salam. Selepas ala, musta'lan alaihi Sayyidina Muhammad. Boleh. Bijami'it tamakkuni fi kullin, yang menghimpunkan di antara kedua-duanya itu ialah tamakkun, kaitan, kuat. Kedua-dua tu saling bergantung. Fi kullin tu fi kulli wahidin, pada tiap-tiap satu. Mana? Selawat apa dia? Hubungan selawat dan juga salam. Hubungan selawat dan salam dengan baginda Nabi serupa dengan kaitan musta'lin dengan musta'la alaih. Boleh faham? Tak apa, kita lalu. Nanti bila dah belajar balaghah nanti nampaklah sikit. Dan situ dia sebut dah tu semua rukun isti'arah tu. Pada perkataan al-muhasyi, syabbaha mutlaqa irtibati salatin wa salamin bi musalla alaihi wa musallam tu ialah musyabbah. Itu yang dibuang tu. Itu yang dibuang. Yang tu tak ada. Yang ada tak, yang tu dibuang. Faham tak dibuang? Kan kita kata isti'arah tadi, isti'arah apa dia? Tasrihiyah. Sebab apa tasrihiyah? Sebab musyabbah bih dia dibuang. Mana musyabbah bih yang dibuang tu? Ni, mutlak irtibat salat dan juga salam dengan Nabi tu dibuang, tu tak ada. Dalam tu tak ada. Jadi ditasbihkan, dibuangkan hak tak ada tu
Yang ada apa dia? Yang ada semata-mata irtibat musta'lin dengan musta'ala alaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Yang ada yang tu. Boleh? Ha. Boleh faham? Ha. Musta'arulah dia ataupun musyabbah dia. Perkataan muhasyid mutlak irtibat salat dan juga salam tu dengan Nabi. Musyabbah bih dia ataupun musta'ar minhu dia yang ada ialah irtibat mutlak irtibat musta'lin dengan musta'ala alaihi. Ha. Disebut itu ialah musyabbah bih ataupun disebut sebagai musta'ar minhu. Ha. Boleh dapat. Bijami'i tamakkun, yang menghimpunkan di antara kedua-duanya ialah tamakkun. Jadi bijami'i itu ialah wajah syabah. Ialah wajah syabah. Wajhus syabah. Wajhus syabah ni dalam rukun isti'arah disebut sebagai jami'. Al-jami' tu maksudnya wajah syabah. Itu yang menghimpunkan di antara kedua-duanya. Boleh. Fasara at-tashbihu, maka berlaku tasbih itu minal kulliyati lil juz'iyat, daripada kulliyat kepada juz'iyat. Daripada kulli yang total dia li juz'iyat kepada yang sebahagian. Mana? Tengok. Wasu'ira lafzu ala, dan dipinjam lafaz ala min juz'iyyin min juz'iyyatil mushabbahi bih, daripada satu juzuk bahagian daripada bahagian-bahagian musyabbah bih. Boleh. Li juz'iyyin min juz'iyyatil musyabbah, bagi satu bahagian daripada bahagian-bahagian musyabbah. Boleh. Yang ni perlukan pada penerangan yang panjang. Jadi tasbih ni tasbih daripada kulliyat bagi juz'iyat. Jadi ala tu ialah juz'i daripada juz'iyat musyabbah bih. Musyabbah bih dia mana? Mutlaq irtibat musta'lin bi musta'la alaihi. Li juz'iyyin min juz'iyatil musyabbah, bagi satu bahagian daripada bahagian-bahagian musyabbah. Mana bahagian musyabbah? Irtibat, mutlaq irtibat salah dan juga salam bi musalla alaihi wa musallam. Maka tasbih di sini ialah tasbih, maka isti'arah di sini ialah isti'arah tasrihiyatun tab'iyah. Wa sayyidun asluhu sayyidun, dan sayyid itu asalnya ialah sayyid. Sayyid asalnya ialah sayyid. Apa kaedah dia? Kaedah dia qulibatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u fil ya'i. Ditukar waw menjadi ya ataupun kepada ya, kemudian diidghamkan ya pada ya. Boleh faham? Asal sayyid ni ialah sayyid. Asal kaedah dia dalam kitab-kitab sebut, idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wa sabaqat ihdahuma bisukuni qulibatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u fil ya'.
Tu asal kaedah dia. Idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wa sabaqat ihdahuma bisukuni qulibatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u fil ya'. Tu asal kaedah. Idza ijtama'at idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wa sabaqat ihdahuma bisukuni. Apa tu? Qulibatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u fil ya'. Boleh. Ni boleh rujuk Alfiyah pada kata Ibn Malik. In yaskunis sabiqu min wawin wa ya wattasala wa min urudin ariya faya anil waw waqlaban mudghama wa shadza mu'ta ghayra ma qad rusima. In yaskunis sabiqu min wawin wa ya. Kita tengok itu. Boleh. Jadi sayyid ni asal dia ialah sayyid, bertemu ataupun berkumpul waw dan ya, dan salah satu di antara keduanya berbaris sukun, maka ditukar waw itu menjadi ya dan diidghamkan ya pada ya, jadilah sayyid. Atas wazan fayi'il. Wa huwa wa lafzu sayyid. Lafaz sayyid tu wa huwa masdarun min sada, dan sayyid itu ialah ataupun wahwa mustaqun min sada, dan saya mustaq ni lebih sesuai. Wahwa mustaqun min sada, dan lafaz sayyid itu mustaq dia, diambil dia daripada fi'il sada. Sada yasudu siyadatan. Apa maksud sada tu? Ai hasalat lahu as-siyadatu wal ulu, iaitu terhasil, tercapai baginya as-siyadah, ketuanan, wal ulu, dan juga ketinggian, tinggi kedudukan. Sada Zaidun qaumahu, contoh. Zaid itu telah menjadi tuan ataupun liqaumihi, bagi kaum dia. Dia jadi tuan tu maksudnya dia duduk tempat tertinggi dalam kelompok dia, dalam masyarakat, dalam masyarakat dia lah. Boleh. Fi qaumihi. Fi qaumihi, pada kaumnya. Bisa babi karamin, dengan sebab mulia, au ilmin, atau sebab ilmu, au jahin, atau sebab kedudukan, pangkat, masalan umathilu dhalika masalan. Boleh. Contohnya. Jadi sada ni maksud dia hasalat lahu as-siyadatu wal ulu fi qaumihi bisababi karamin au ilmin au jahin au ghairi dhalik. Boleh. Au ghairi dhalik. Boleh faham? Ni matan lughah ataupun dalam ilmu ma'ajib disebut makna asal penggunaan bagi perkataan sada ni. Tengok. Wa fi kalamil Kafrawi isyaratun, ada satu isyarat. Mana isyarat tu? Ila jawazi itlaqis sayyidi ala ghairillah. Isyarat kepada harusnya
itlaq. Itlaq tu ialah isti'mal lafaz sayyid ke atas selain Allah. Harus, boleh, tak ada masalah. Tak dosa. Digunakan lafaz sayyid ke atas selain daripada Allah. Wa huwa kadzalik. Dan sungguh begitu. Wa huwa tu waqi'un kadzalik. Dan ia harus itlaq lafaz sayyid itu. Wa huwa jawazu itlaq lafzi as-sayyid ala ghairillah waqi'un kadzalik. Haitsu qala ta'ala wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dalam Al-Quran sendiri dua penggunaan lafaz sayyid ni ke atas selain daripada Allah. Boleh. Wa ma warada min qawlihi alaihi salatu wassalamu, dan sesuatu yang warid yang datang daripada perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dia Nabi kata? Innamas sayyidullahu, hanya saja sesungguhnya sayyid itu hanya bagi Allah jua, ataupun hanya Allah sahaja. Maka fal muradu, yang dimaksudkan dengan sayyid di situ ataupun siyadah di situ ialah as-siyadatul mutlaqah, iaitu ketuanan yang mutlak. Mutlak ni apa dia? Ketuanan yang mutlak ni apa dia? Yang sesungguhnya, yang apa? Kita sebut kekuasaan yang mutlak. Maksudnya tak ada kekuasaan yang paling tinggi, dia yang paling kuasa. Sini pun sama. Yang asalnya dimasukkan sayyid, pada hadis tu innamas sayyidu Allah. Sayyid itu ialah as-siyadatul mutlaqah, ketuanan yang mutlak. Itu milik Allah lah. Boleh faham. Wa na min qawlihi sayyidina, dan na iaitu dhamir fi qawlihi, min qawlihi daripada perkataan Al-Kafrawi sayyidina tu. Na tersebut lil uqala, bagi yang berakal. Kita kata sebelum ni al-uqala'u salah satu, yang berakal itu ada 3. Al-jinnu wal-insu wal-malaku. Jin, manusia dan juga malaikat. Cuma dalam jaharah, dalam matan jaharah, sebenarnya syarah jaharah kita akan jumpa, jaharah tauhid kita akan jumpa irsal Nabi ni kepada manusia litaklif, tetapi irsal Nabi kepada malaikat ni litasyrif. Nabi utus kat kita ni sebab ada taklifan. Bukan kepada malaikat, malaikat tak ada taklif, tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi irsal kat malaikat tu litasyrif, muliakan saja. Boleh. Jin bukanlah macam kita. Boleh. Bukanlah macam kita tu, maksudnya orang tu ada taklif. Mereka kena ada kerja buat mereka juga. Boleh. Fahuwa, maka baginda Nabi SAW tu sayyidu ghairihim bil awla, tuan ataupun penghulu bagi selain daripada mereka itu al-uqala, bil awla, lebih awla. Siapa selain daripada mereka tu? Alam.
alam keseluruhannya. Jadi Nabi ni Sayyidul Alamina wa Khairul Bariyah. Dalam Barzanji. Muhammadun, ingat dalam Burdah. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Banyak lagi lah dalam Burdah pun ada. Wal idafatu lil ahdil khariji, dan idafat pada sayyidina tu. Sayyid tu mudaf, na tu mudafun ilaih. Idafat tersebut kata al-muhasyi lil ahdil khariji ay lil ilmi al kharij al waqi'. Al-ahd al-khariji itu fil kharij al-waqi', dalam luar realiti. Fil khariji itu fil waqi', dalam waqi', realiti. Boleh. Maksud dia macam mana? Ahd al-khariji ni. Ahd al-khariji ni ma'lum fil kharij, ma'lum fil waqi'. Bila kita sebut sayyidina, sayyiduna, siapa? Ya, kita faham siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita tak sebut Sayyiduna Nabi Daud. Tak. Tuan kita tu, penghulu kita, bila kita sebut Sayyiduna, dia terus refer kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu idhafat tu lil ma'lum fil kharij. Bila kita sebut Sayyiduna dah, tahu dah. Nabi kita lah. Baginda Nabi SAW. Qauluhu Muhammadun wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Nanti kita akan sambung pula pada kata muhasyi, qauluhu qaulul Kafrawi Muhammadun badalun min sayyidin au atfu bayanin alaihi ala sayyidin. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan pula.